Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast Pecah Cerita dari Studio Penerangan PAS Kawasan Temerloh. Petang ini sekali lagi kita bersama-sama dengan seorang wira Sumut Flotilla, iaitulah Saudara Asmawi Mukhtar daripada NGO Prihatin Anak Watan Terengganu. Betul ya? Ya, ya. Prihatin Anak Watan Terengganu yang baru-baru ini sempat ataupun diizinkan untuk bersama-sama dengan Sumut Nusantara dalam Global Sumut Flotilla pelayaran untuk memecahkan sekatan Israel untuk menyampaikan bantuan kepada warga Gaza yang ditekan ataupun yang ditindas oleh Israel laknatullah. Jadi kita mengalu-alukan kehadiran Saudara Mawi, panggil Mawi ya? Boleh ya? Boleh. Okey. Saya baca sikitlah latar belakang Mawi ini. Beliau seorang mekanik dan antara sebab kenapa beliau dikatakan dibawa bersama dalam pelayaran tersebut kerana kemahiran beliau dalam jentera bot. Mana dia ada ilmu tentang pengendalian ataupun maintenance jentera ataupun enjin bot jika ada masalah dalam pelayaran tersebut. Jadi dengan kesempatan ini kita minta sedikit daripada Saudara Mawi latar belakang bagaimana beliau boleh terlibat dengan pelayaran sumut tersebut pada mulanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asmawi bin Mukhtar. Muhammad Asmawi bin Mukhtar. Pekerjaan sebagai mekanik pengalaman bekerja selama lebih kurang dalam 25 tahun. 25 tahun dalam bidang mekanik, bukan mekanik laut sebenarnya, tapi mekanik darat. Mekanik darat, tapi kita faham asas kenderaan enjin itu prinsip yang sama. Okey. Sama ada DC ataupun petrol ada sikit perubahan, tapi kita bila dah dapat faham prinsip tu, insya-Allah dapatlah nak buat baik pulih ke nak repair macam mana boleh, insya-Allah. Ada bengkel sendiri? Ada bengkel sendiri. Ada bengkel sendiri. Jadi pergian saya ke mengikuti konvoi Global Sumut Flotilla melalui Sumut Nusantara. Sebenarnya saya mewakili NGO Iman Care. Iman Care. Sama dengan Ustaz Mat lah. Sama dengan Ustaz Mat. Jadi semasa pemilihan, semasa untuk orang kata masuk lah, kita isi dah secara online. Online. Lepas tu bila tengok kosnya terlampau tinggi, kos untuk perseorangan untuk pergi ke sana makan pembelanjaan hingga 20,000. Kena tanggung sendiri lah sepatutnya. Sepatutnya tanggung sendiri. Gitu. Dan ada yang peserta yang pergi masa baru ni pun memang ada yang tanggung sendiri. Ada yang tanggung sendiri. Tapi oleh kerana kita ni pergi melalui NGO. Jadi apabila pergi melalui NGO ni, NGO pun support lah dari sudut pembelanjaan kos semua sekali. Jadi terima kasihlah kepada Iman Care yang sudi untuk mewakilkan saya bagi pihak mereka. Bagi pihak Iman Care. Dalam perjalanan tu. Jadi begitulah sedikit sebanyak. Saya tinggal di Terengganu. Lebih tepatnya Kuala Terengganu. Segitulah. Okey. Dan saya juga sedikit sebanyak mengenali Saudara Mawi ni sebab dia banyak terlibat dengan kerja-kerja kebajikan di bawah NGO yang beliau kendalikan lah, iaitu Prihatin Anak Watan Terengganu. Kalau tuan-tuan masih ingat masa banjir 2021 kan? Ya. Dia hadir tapi bukan di Don saya di Kuala Semantan. Dia banyak terlibat di Don sahabat saya, saudara saya rumah, dia lancar. Pernah buat rumah sebiji siap dalam masa berapa lama? 3 hari. 3 hari. Dia menyediakan sebuah rumah yang runtuh ataupun musnah sepenuhnya selepas banjir tahun 2020. Tapi pasukan NGO Prihatin Anak Watan Terengganu ni di bawah pimpinan Saudara Mawi dapat menyiapkan sebuah rumah lengkap
dengan bekalan elektrik dan sebagainya, 3 hari je dia bina rumah tersebut. Itu memang, dan saya baca juga latar belakang dia, maknanya kehebatan dia dalam melaksanakan ataupun melibatkan diri dalam kerja-kerja kebajikan bukan saja di Terengganu, bahkan di seluruh negara. Mawi, Dirancang hari tu kita bina rumah 4 buah. 4 buah. 4 buah. 4 buah. Yang satu kali tu 2 buah rumah disiapkan dalam masa 3 hari. 3 hari. 2 buah rumah. 2 buah rumah. Dengan orang kata peserta seramai 100 orang lebih. Semua daripada Terengganu? Semua daripada Terengganu. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita ucapkanlah bagi pihak orang tu. Okey, kita nak tanya sikit pengalaman dalam pelayaran sumuk ni. Agaknya sepanjang pelayaran sumuk tu, apakah pengalaman-pengalaman yang dikutip oleh saudara Mawi? Pengalaman dalam pelayaran. Ya. Sebenarnya banyaklah kata pengalaman tu. Dari sudut kata pahit, manis ada, pahit ada. Tapi banyak hak pahit ke banyak hak manis? Memang orang suka dengar cerita tentang perjalanan ni daripada awal sampai ke akhir. Tapi fokus kita sebenarnya di Gaza tu. Tapi oleh kerana perjalanan itu membawa kepada ke Gaza, jadi orang pun terbawalah cerita Gaza tu. Ya. Jadi sepanjang perjalanan tu memang dah berlaku di situlah tempat kita diuji dengan kesabaran, diuji dengan macam-macam ujian semasa dalam tempoh perjalanan tu, yang memakan masa hampir sebulan perjalanan. Sebulan perjalanan. Berlayar atas kapal saja berapa lama? Atas kapal saja. Kalau yang dari Sepanyol tu, saya daripada Tunisia. Tunisia ni checkpoint yang kedua. Checkpoint yang pertama daripada Sepanyol, mengambil masa selama 8 hari. 8 hari. Baru sampai ke Tunisia. Daripada Tunisia bergerak ke Itali, checkpoint yang ketiga. Checkpoint yang keempat ke Greece. Daripada Greece terus ke Gaza. Walaupun tak sampai, tapi itulah tujuan kita sebenarnya. Tapi dalam perjalanan ni ada 4 checkpoint. 4 checkpoint. Daripada Tunisia ke Gaza tu lebih kurang 18 hari ataupun 20 hari. Pasal kita pun tak bilang hari dah masa tu. Tak larat nak bilang dah. Tak tahu dah bila nak sampai. Tapi banyaklah kita boleh ambil pengajaran. Yang pertama sekali, yang paling terlekat di hati, apa yang nikmat yang Tuhan bagi kepada kita yang kita tak sedar sebenarnya. Nikmat berpijak pada bumi yang tak bergerak. Apabila kita berada dalam tempoh masa yang lama di lambung setiap masa, gelombang 24 jam sehari, baru kita rasa nikmat yang kita lupa. Ya, Tuhan beri nikmat tu. Hari-hari duduk atas darat ni dah keadaan diam. Itu sebenarnya satu nikmat yang kita lupa nak bersyukur tentang tu. Mabuk juga. Mabuk memang package dia datang sekali. Mabuk free hari-hari. Itu mabuk tu biasa dah jadi. Jadi satu rutin. Satu rutin mabuk. Mutoh ada, kadang-kadang tak mutoh tapi bingung. Bingung kepala. Nak habiskan satu hari tu bukan mudah lah kata. Beza dengan 24 jam di atas darat dengan 24 jam di laut. Semangat benda yang mendorong nak pergi. Semangat dia. Semangat sebenarnya untuk sampai sana untuk membantu saudara di Gaza dan sebagai jawapan kita di hadapan Allah nanti. Sekadar yang kita mampu, apabila kita diberi satu ruang, satu peluang untuk membantu, kita perlu ambil ruang tu. Walaupun apa risiko yang perlu kita hadapi, terserah pada Allah semua sekali. Okey, bagaimana perasaan ketika mendapat gangguan daripada pihak Israel? Sama ada drone ke ataupun ketika komando Israel sampai di bot kita ke? Apa perasaan kita dan apa pandangan kita terhadap komando Israel?
Ketika tibanya tentera Israel dipanggil intercept Okay. untuk mengambil alih bot-bot kita tu. Sebenarnya kita telah dilatih semasa dalam training kita, semasa di darat lagi, kita telah dilatih, diajar untuk menghadapi situasi tu. Jadi apabila berlakunya situasi tu, kita sudah tahu dari sudut teori dia macam mana. Apa perlu dia buat? Apa perlu dia buat. Jadi di sepanjang perjalanan pelayaran tu, kita beberapa kali telah dilatih secara praktikal. Macam mana berhadapan dengan situasi apabila berlakunya intercept tu. Okay. Sama ada diserang secara orang kata dengan bom yang kata boleh merosakkan bot. Okay. Kita akan terjun dalam laut semua sekali. Dan semasa dalam perjalanan tu kita pun buat beberapa kali training tu. Terjun laut semua. Jadi untuk intercept secara dia orang naik atas bot untuk rampas bot kita pun dah buat latihan. Kita berkumpul di mana tempat kita berkumpul, cara kita menerima orang kata perbuatan dia macam mana. Kita orang kata pasal yang pertama sekali misi ni non-violence. Non-violence maknanya kita tak buat kekerasan, tak melawan. Apabila dia sampai kita angkat tangan je. Maknanya kita surrender je lah. Bukan untuk proses untuk berlawan dengan dia, tak ada. Dan apa-apa yang boleh dijadikan sebagai senjata ataupun dia boleh ambil suatu benda daripada kita dan dikatakan itulah senjata. Dituduh sebagai senjata, kita perlu keluarkan dan buang dalam laut. Jadi semua sekali kita buang dalam laut, termasuklah ketik kuku pun kena buang. Pisau cukur lagi kena buang. Sudu garpu habis. Bukan setakat tu. Pisau kat dapur tu memang dah buang dah. Ada yang sampai tahap kuali pun dia buang. Dia naik atas bot tu dia buang semua sekali. Dia takut kita yang ambil kuali tu ketuk dia pula. Itulah apabila kita berhadapan dengan satu propaganda yang katakan kita akan berhadapan dengan satu kumpulan komando yang paling kejam. Paling ganas, paling hebat. Tapi takut dengan kuali. Itu masalah. Itu masalah dia. Tapi itulah propaganda dia saja untuk orang kata perang sarah. Dia ni dari segi pakaian dia lengkap lah sebagai komando. Dia dari sudut pakaian dia memang lengkap. Dari sudut sebagai seorang komando, kalau cakap biasanya full gear. Penuh semua. Full suit lah. Penuh semua sekali dengan pistol elektrik ada, pistol karung ada, pistol biasa pun ada. Dengan apa dia? Shotgun ada, semua ada. Komplit. Tapi dari sudut pakaian memang kata cukup dekat. Tapi dari sudut fizikal tubuh tu bukan tubuh komando. Kalau dah boroi tu komando apa mungkin dia angkut mana tak tahulah askar tu. Yang jaga pagar pun tahu. Masa tu dia angkut sekali. Cara pakaian dia, cara perjalanan dia memang bukan komando. Cara dia tunggu kita pun semasa dia tahan tu pun dia pun tersengguk-sengguk mengantuk mata. Kalau komando apa mengantuk mata. Operasi baru bermula pukul 8 malam start operasi, belum sampai 2 hari. Satu malam je takkan mengantuk dah. Dia datang naik macam bot saya lah. Masing-masing ada pengalaman. Setiap bot berlainan. Setiap orang berlainan pengalaman dia. Pasal bot yang berlainan dan kaedah yang berlainan. Dia serang kita, saya masa tu dengan bot 3 kali dia serang dengan water cannon. Pasal oleh kerana konvoi ni ramai. 47 buah bot. Dan yang menghalang untuk buat kata formasi blok tu dalam 8 buah je bot dia orang. 2 buah bot besar yang akan mengangkut tahanan. Lepas tu ada bot kalau kita tengok pada cara bot tu semacam bot laju. Bot laju. Yang akan memintas bot-bot yang ada tu. Jadi apabila dia nak tangkap satu bot tu, dia terpaksa
sembuh dengan water cannon. Water cannon. Untuk memperlahankan bot ataupun menghentikan bot. Jadi apabila dia serang tu, dia beri tumpuan pada satu bot, bermakna bot lain boleh terus jalan. Apabila dia serang satu bot tu, bila bot tu perlahan, dia nampak yang bot sana dah laju. Dia kejar sana pula. Jadi tak habis ini cerita, dia kejar sana. Jadi bot yang dia tinggal sudah sembuh tu laju pula. Jadi macam kejar anak ayam. Pegang ni, waktu lari. Pegang ni, lari. Jadi nak habiskan semua sekali 47 tu, daripada malam tu, bermula malam sampailah pagi esok. Sampai tengah hari esok baru selesai. 47. Masing-masing bergerak. Dia pasal dia blok kita tu bukan atas jalan yang boleh kita berhenti. Dia blok tengah laut. Semua dikira jalan. Dia blok sini, lalu ke tepi sana. Dia tak ada laluan. Dia bebas. Jadi gitulah ceritanya lebih kurang. Sehinggalah kami ditahan lebih kurang dalam pukul 2 pagi. Bot yang pertama kena tahan dalam pukul 8 malam. Bot yang pertama. Jadi proses tu memang mengambil masa, pasal dia pun tak berani nak masuk terus. Tak sama macam cerita filem lah. Pergi tu terjauh tu tak ada. Dia pergi sembuh 2-3 kali sehinggalah dia dapat detail siapa yang berada di atas bot, berapa orang semua sekali. Disuluh semua sekali, dia bilang. Lepas tu dia suruh semua peserta yang ada atas bot tu pergi ke depan bot. Berkumpul sana. Satu tempat. Pasal dia nak naik ikut belakang. Dia naik ikut belakang. Pasal dia cek belakang semua kosong, baru dia pergi depan. Dia cek seorang-seorang sekiranya aku ada barang yang boleh dijadikan senjata. Barulah dia kumpulkan di satu tempat dan dia tunggu kita situ untuk orang kata memahati kita di sepanjang perjalanan bot tu ke Ashdod. Tapi dia memahati pun dalam keadaan mengantuk mata. Tak ada berlaku kekasaran dalam bot? Tak ada. Dia naik dengan sopan lah kira. Baik lah. Kalau kita baik lah. Pasal yang pertama sekali, pasal dia bimbang CCTV yang ada tu merakam. Perlakuan dia lah. Jadi dia nak jaga image di situ. Okay. Sampai kat Ashdod barulah dia buat apa yang orang kata sudah tak ada, CCTV tak ada. Masa tu dia buat di situlah cerita tentang bermula. Ada seksaan semua tu ada. Situlah baru start bermulanya orang kata kekasaran semua sekali. Sempat dibawa ke penjara? Memang masuk penjara. Masuk penjara lebih kurang dalam 3 hari 2 malam tu. 3 hari 2 malam. Dalam penjara tu by group ke ataupun seorang-seorang? By group. Dia bergantung kepada kumpulan tu. Tapi dalam sel saya tu dalam 10 orang. 10 orang. Daripada satu kapal yang sama? Bukan. Masa tu semua terpisah lah. Jadi kapal yang berlainan. Saya 2 orang je dalam bot tu yang dalam Malaysia, dalam sel tu. Orang Malaysia 2 orang. Malaysia 2 orang. Yang sel depan tu memang ada 3 orang lagi Malaysia. Semua terpisah. Campur dengan warga negara lain, termasuk Turki semua sekali ada. Ada bentuk-bentuk intimidasi daripada pihak Israel dalam sel? Dalam sel tak ada. Yang Mawi lalui tak ada? Tak ada. Dalam sel tak ada. Pasal dia dah tak sempat nak buat apa-apa, pasal dia dalam proses untuk mengeluarkan kita secepat mungkin. Pasalnya apabila tekanan daripada masyarakat Antarabangsa itu menyebabkan dia tertekan. Contohnya di peringkat Itali, negara Itali. Rakyat dia dah mengamuk, pasalnya ada delegasi yang peserta yang pergi mengikuti misi itu rakyat Itali. Jadi dia dah mengamuk, rakyat dia mengamuk supaya mengamuk kepada kerajaan untuk kerajaan ambil balik rakyat dia tu, bawa balik secepat mungkin. Jadi apabila konsulat dia datang untuk ambil rakyat dia tak nak balik pula.
selagi semua peserta tidak dibebaskan. Bagusnya. Jadi apabila jadi macam tu, susahlah kerajaan dia. Kerajaan dia memang susah. Nak jawab dengan rakyat dia pun satu hal. Tak boleh bawa balik ke. Bila jawab kata tak nak balik, mungkin rakyat tak percaya. Dia kata kerajaan nak tipu dia. Ya. Sama macam yang pertama sekali tu, apabila dia hantar satu kapal perang untuk mengiringi konvoi ni, bukan untuk melindungi, untuk mengiringi, untuk operasi menyelamat saja. Sekiranya berlaku apa-apa kejadian yang tidak diingini, proses untuk menyelamat saja, bukan untuk melindungi apabila diserang. Kapal perang Itali yang diceritakan datang. Semua itu wayang je untuk meredakan perasaan rakyat dia yang tengah marah. Semacam kita cakap biasa, aku dah hantar dah tu. Yelah, sebab Itali ni teruk sampai kesatuan sekerja dia mogok, menyebabkan perkhidmatan di Itali tu semua terkendala. Ya betul. Itu memang teruk dia kena. Jadi oleh kerana tekanan daripada rakyat tu menyebabkan Itali yang selama ni bersekutu dengan Israel terpaksa melonggarkan ikatan tu. Jadi sebenarnya banyak kebaikan yang pertama sekali. Yang dah longgar ikatan dengan Israel terputus hubungan. Yang asalnya baik dengan Israel, sekutu dah jadi longgar. Pasal pasal tekanan pada masyarakat dunia. Ya. Jadi maksudnya apa yang dilakukan oleh flotilla ni bermula, saya kira flotilla ni dah lama, bukan benda baru, dah puluhan tahun dah dilaksanakan. Cuma kesedaran masyarakat dunia terhadap pelayaran flotilla ni dia semakin tinggi tahap kesedarannya, menyebabkan negara-negara di seluruh dunia memberikan perhatian dan akhirnya menekan Israel. Saya rasa kerana itulah juga akhirnya Israel melalui Amerika Syarikat terpaksa menerima suatu gencatan senjata dan membuka sempadan-sempadan Gaza untuk bekalan-bekalan makanan, perubatan dan sebagainya dibawa masuk ke Gaza. Jadi saya rasa peranan flotilla tu besar juga di situ. Mawi Ya betul. Ada kata yang jadi asbab berlakunya gencatan senjata. Pasal bergantung pada misi-misi yang sebelum ni, flotilla yang Madeleine, Handala. Biasanya apabila berlaku satu pelayaran untuk flotilla ni, walaupun kena tahan di satu-satu tempat di laut tu, tapi apabila berlaku satu penahanan, berlaku sedikit pembukaan di Rafah. Itu yang jadikan kita yang global semua flotilla merancang satu konvoi yang besar. Pasal semasa yang pergi Handala pergi sebuah tu, berlaku sedikit pembukaan. Jadi apa kita merancang supaya kita pergi ramai ni akan berlaku pembukaan yang lebih besar. Walaupun flotilla itu sendiri tak mampu sampai, betul. Tetapi tekanan itu menyebabkan pintu-pintu ke Gaza terpaksa dibuka. Pasal dia antara matlamatnya dua, matlamat yang asalnya untuk memecahkan kepungan dan untuk memecahkan kesunyian. Apabila dah semua masyarakat dunia mula memandang isu Palestin ni seolah-olah jadi satu berita biasa. Mati 10 orang biasa. Kita sendiri pun kadang-kadang buka telefon pun tengok berlaku hari ni mati 20 orang. Kita sikit je. Sudah tak ada rasa sensitivity, marah, kecewa dah tak ada. Jadi apabila berlakunya flotilla ni, dia mengembalikan rasa sensitivity tu pada semua lapisan masyarakat dengan kombinasi peserta yang hadir tu, menyebabkan untuk Malaysia saja, menyebabkan semua lapisan masyarakat tersentuh. Sampailah satu tahap masing-masing menjiwai perjalanan misi ni, sehingga sanggup berjaga malam untuk tengok yang ada yang meniti air mata sampai berdoa malam, sembahyang hajat. Saya rasa majoriti rakyat Malaysia mengikuti pergerakan kapal-kapal tu daripada apa dia panggil? Koordinat yang dia orang supply tu kan? Tracker dia. Tracker tu saya rasa majoriti rakyat Malaysia tengok benda tu dan
mengikuti perkembangan kapal-kapal. Sehingga tahu ni kapal ni Mawi naik, kapal ni Nizara Kirana ZRA. CZ Kirana naik, ZRA naik. Jadi mana setiap orang tu di alert dengan apa yang berlaku. Ya betul. Contoh tu baguslah. Rasa kebersamaan tu ada. Dan kita pun rasa ucap terima kasih lah pada semua rakyat Malaysia yang menyokong, yang berdoa selama ni. Dengan kekuatan doa tu yang ada, itulah yang menyebabkan kita terus bertahan untuk perjalanan ni. Dan kami ni sebagai wakil kepada semua rakyat Malaysia yang ada. Sama-sama, misi ni bukan misi kami saja, tapi misi kita bersama. Misi kita bersama. Alhamdulillah. Itulah. Akhirnya podcast Pecah Cerita mengucapkan jutaan terima kasih kepada Saudara Mawi. Cuma last question saya nak tanya, soalan terakhir saya nak tanya, kalaulah ada lagi misi seperti ini, flotilla yang seperti ini, dan Saudara Mawi dipelawa untuk ikut sama, masih bersedia? InsyaAllah. InsyaAllah. Untuk pasti insyaAllah. Sungguh seorang wira untuk membela masyarakat di Palestin, di Gaza, insyaAllah. Dan mudah-mudahan itulah juga semangat roh yang ada kepada semua umat Islam di negara kita Malaysia. Bahkan dalam situasi sekarang, saya kira apa juga sumbangan bantuan yang diperlukan, seluruh rakyat Malaysia sepatutnya, rakyat negeri Pahang terutamanya rakyat Malaysia, kita sama-samalah memberikan sumbangan dan bantuan kita kepada warga Palestin dan Gaza. Walaupun hari ini telah capai suatu gencatan senjata, dan gencatan senjata ni pula ada macam-macam ulasan. Kita boleh buat podcast yang lain kalau kita nak bincang pasal isu gencatan senjata ni. Namun suatu yang positif telah berlaku, dan kita mengharapkan supaya dengan ini masyarakat Palestin yang kita terima ceritanya sampai mereka ni kelaparan, anak-anak mati kelaparan, pesakit-pesakit mati kerana tiada ubat-ubatan, dan musim sejuk akan melanda, mereka tidak ada sebarang bekalan makanan, sebarang bekalan perubatan. Jadi benda-benda ini mudah-mudahan dengan gencatan senjata yang berlaku ini dapat sedikit sebanyak memberi kelegaan kepada masyarakat di Gaza. Dan marilah kita sama-sama sebagai umat Islam, sebagai orang yang prihatin, masyarakat yang prihatin, sama-sama membantu insya-Allah untuk mengembalikan semula, membangunkan Gaza itu insya-Allah. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Mawi. Sama. Okey.